Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurisha Mimi selaku bertawan anda untuk TVPSS Media PC2. Pada tanggal 15 Januari 2026, SMK Pekalan Cepadu mengadakan kejohanan mentadasa untuk kaji ke-24. Ada 7 kategori. P dan L bawah 13 tahun, P dan L bawah 15 tahun, P dan L bawah 18 tahun dan PPKI. Jom kita sama-sama saksikan kejohanan tersebut. Di bawah panji kita berdiri, guru dan pelajar tekad bersemi, membina harapan menjulang bangsa dengan azam tekad berjuang. Ayu SMK Pengkalan Cepadua, bersama melangkah di medan juang. Kalah dan menang bukan penghalang, semangat sukan tetap dijulang. SMK Pengkalan Cepadua terus marah, semangat kental jadi perisai diri, menjana generasi gemilang visi kami. Be the best, beat the rest, pasti berjaya. Ilmu dicari suluh cahaya, belajar gigi menggapai jaya. Kerjasama erat tunjang utama, SMK Pengkalan Cepadua harum selamanya. Harum selamanya. Satu langkah, satu tujuan, disiplin diri, penuh kesungguhan. Inilah warisan yang kita bina demi masa depan yang bermakna. SMK Pengkalan Cepadua terus megah, keyakinan tinggi, semangat membara, menjana generasi gemilang sepanjang masa. Be the best, beat the rest, kita juara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, wartawan TVPSS Pengkalan Cepadua. Saya bersama salah seorang peserta bernama Fazan Imanina dari kelas 2 dedikasi. Okey. Apakah perasaan anda menyertai program mentadasa pada hari ini? Saya rasa teruja dan gembira. Apakah manfaat yang anda peroleh daripada program ini? Bila saya masuk program ni, saya boleh lebih capai sukan tu lebih tinggi. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Adik Amani, wartawan TV PSS Pengkalan Cepadua. Bersama saya, Cikgu Zamri, SU Co-Curriculum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Adik Amani. Apakah tujuan program ini diadakan di SMK Pengkalan Cepadua? Tujuan kejohanan mentadasa ini diadakan adalah untuk memupuk semangat kesukanan antara para pelajar yang layak mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi, sekaligus menaikkan nama sekolah SMK PC2 di pentas sukan. Terima kasih Cikgu Zamri kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual ini. Ya, sama-sama. Sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan dari TVPSS Media Pengkalan Cepadua. Nama saya Nur Amani Widat. Saya bersama Encik Muhammad Sanusi, penolong kanan kurikulum SMK Pengkalan Cepadua. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Sama. Boleh pihak tuan jelaskan tujuan penganjuran program mentadasa di sekolah ini? Okey, baik, terima kasih kepada adik wartawan kita. Tujuan utama kita anjurkan untuk aktiviti melintas desa untuk sesi 2026 tahun ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal, mental anak-anak di sini, supaya anak-anak di sini untuk kita pastikan mereka sentiasa dalam keadaan sihat, cergas. Bila tubuh badan mereka dalam keadaan sihat, sudah pasti saya rasa anak-anak ini akan menerima ilmu dengan baik. Bagaimanakah pelibatan murid dalam program ini? Aktiviti yang kita anjurkan pada hari ini, saya tengok
begitu hebat dengan penglibatan semua warga SMKPC termasuk pelajar dan juga guru-guru. Jadi di permulaan sesi pelepasan tadi juga saya melihat pelibatan yang cukup. Saya rasa bangga lah, dan pengetua sendiri pun rasa satu keseronokan lah apabila semua warga di SMKPC kita libat sama ada sehingga daripada pihak atasan sehinggalah pihak bawahan. Apakah persediaan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah bagi memastikan keselamatan murid? Okey, baik, alhamdulillah juga kita pun dapat kerjasama lah daripada pihak luar, iaitu daripada pihak PDRM, pihak polis, dan juga kita ada menggunakan pihak rela untuk memastikan keselamatan pelajar-pelajar kita apabila berada di jalan raya. Jadi alhamdulillah segalanya telah berjalan dengan baik, dan kita mendapat kerjasama yang baguslah daripada pihak PDRM dengan rela, dengan juga kerjasama di pihak guru-guru kita sendiri pun kita melihat satu kerjasama yang baiklah sebab sehingga kita berjaya selesaikan aktiviti Merentas Desa pada hari ini. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Semoga Merentas Desa ini memberi manfaat kepada semua warga sekolah. Sekian daripada saya, wartawan TVPSS. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya acara penyampaian hadiah sebentar tadi, maka berakhirlah kejohanan Merentas Desa pada tahun ini. Harap kemenangan pada kali ini dapat menaikkan semangat para pelajar untuk mewakili sekolah, daerah maupun negeri dan kebangsaan. Tamatlah sudah episod pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel YouTube TVPSS Media PC2. SMK Bengkalan cepat dua terus marah, semangat cinta jadi perisai diri, menjana generasi gemilang fisik kami. Be the best, beat the rest, pasti berjaya. Ilmu dicari suluh cahaya, belajar gigi menggapai jaya, kerjasama